Pernah tak kita perasan pokok buah yang dulu bila kita balik kampung kan, tengok lebatnya berbuah-buah. Lama-lama hasilnya dah makin berkurang. Masa mula-mula ditanam, pokok tu mungkin tumbuh subur, menghasilkan banyak buah. Tapi bila semakin berusia, hasil dia mungkin tidak lama, tak ada lagi seperti dulu dan penjagaannya juga menjadi lebih mencabar. Begitu juga dengan pokok sawit. Selepas bertahun-tahun mengeluarkan hasil, pokok sawit yang dah tua boleh mengalami penurunan produktiviti dan memberi kesan kepada pendapatan pekebun kecil. Sebab itu, Kementerian Perladangan dan Komoditi memberi perhatian kepada program penanaman semula sawit, iaitu usaha membantu pekebun kecil menggantikan pokok sawit tua dengan tanaman baharu yang lebih produktif. Jadi mudah cerita, sama macam kita jaga pokok dekat rumah. Kan bila pokok itu dah terlalu lama, kadang-kadang kita perlu tanam semula supaya boleh dapat hasil yang lebih baik. Begitu juga dengan sawit. Melalui program ini, pekebun kecil dibantu untuk melakukan penanaman semula dengan lebih terancang, termasuk penggunaan bahan tanaman berkualiti dan kaedah pengurusan ladang yang lebih baik. Ini sangat penting kerana sawit bukan sekadar tanaman tetapi juga sumber pendapatan kepada ramai keluarga. Jadinya, apabila ladang lebih produktif, pekebun-pekebun kecil juga mempunyai peluang untuk meningkatkan hasil dan terus bertahan dalam industri ini. Akhirnya, penanaman semula sawit bukan bermaksud bermula daripada awal, tapi ia adalah langkah untuk memastikan ladang terus berkembang dan memberi hasil yang lebih baik untuk masa depan.